Hai semua, hari ini saya Lisha Jayabalanan akan membentangkan laporan digital projek inovasi saya. Di akhir hujung video ini, anda akan menonton satu video montaj yang disediakan sepanjang daripada proses sebelum, semasa, selepas dan review refleksi penambahbaikan yang telah dilaksanakan untuk projek inovasi saya. Kita beralih ke bahagian pengenalan di mana internship merupakan salah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengembangkan serta mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada seorang guru pelatih sewaktu di institut kepada realiti sebagai seorang guru. Guru pelatih dikehendaki untuk merancang, melaksanakan dan menilai projek yang dihasilkan yang berasaskan dan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar pidaraja atau aktiviti rutin yang telah menjadi amalan dan budaya sekolah di tempat bertugas. Di tempat bertugas saya iaitu di SK Mahmud, projek yang telah saya pilih ialah Voice of Tomorrow menyulam bicara memperkasa potensi suara muda yang memfokuskan kepada penghasilan dan pelaksanaan Speakers Corner ataupun sudut pidato di sekolah saya. Projek ini terancang sebagai satu medium yang mampu menyediakan ruang kepada murid untuk mengembangkan kemahiran komunikasi, pengucapan awam serta keyakinan diri melalui aktiviti yang lebih interaktif dan berpusatkan murid. Pelaksanaan projek ini juga bertujuan untuk memudayakan lagi amalan berani berucap dan menyampaikan idea secara terbuka dalam kalangan murid selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan elemen 6C iaitu komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan juga pemikiran kritis dalam proses pembelajaran masing-masing. Selain itu, projek ini turut memberi penekanan terhadap pengintegrasian elemen didik hibur, teknologi dan pembelajaran aktif dalam pengajaran dan pembelajaran PDPC Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Dalam konteks pendidikan masa kini, murid tidak seharusnya hanya menjadi penerima ilmu secara pasif. Sebaliknya, perlu diberi peluang untuk melibatkan diri secara lebih aktif dalam aktiviti yang mampu merangsang keberanian, kreativiti dan daya fikir mereka. Oleh itu, pelaksanaan Speakers Corner ini diharapkan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan, kondusif dan sangat bermakna melalui aktiviti seperti pidato spontan, perkongsian idea, pengucapan awam dan pembentangan kreatif. Di samping itu, pelaksanaan projek ini juga berperanan dalam memperkukuhkan lagi hubungan antara guru pelatih, guru sekolah serta murid melalui kerjasama yang terjalin sepanjang pelaksanaan aktiviti ini. Projek ini juga bukan sahaja mampu meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan diri murid, malah dapat membantu guru pelatih mengembangkan kemahiran profesional mereka sebagai seorang pendidik yang lebih kreatif, inovatif dan berketerampilan di masa hadapan. Secara tidak langsung, usaha ini diharapkan dapat menjumbang kepada pembentukan generasi muda yang lebih berani bersuara, berfikir matang serta mampu menyampaikan idea yang lebih yakin dan berkesan pada masa hadapan. Maka, inilah antara latar belakang yang menjadi penyumbang idea kepada Voice of Tomorrow menyulam bicara memperkasa potensi suara muda. Iaitu yang pertama, ini merupakan keperluan pendidikan abad ke-21 selaras dengan dasar MBM dan MBI, di mana pendidikan masa kini menuntut transformasi yang sangat tinggi dan sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran PDP agar lebih relevan, menarik dan berkesan. Selaras dengan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan membukukan lagi bahasa Inggeris, MBM, MBI, murid perlu diberi peluang untuk menguasai kemahiran berbahasa melalui aktiviti yang aktif, interaktif dan bermakna dalam bahasa Melayu serta bahasa Inggeris. Yang kedua, ruang persekitaran yang kurang menarik di mana ruang persekitaran yang kurang ceria, tidak tersusun dan kurang dimanfaatkan boleh menyebabkan murid-murid kurang berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran serta tidak terdorong untuk berkomunikasi secara aktif. Yang ketiga, peranan guru sebagai pencetus inovasi. Guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, malah sebagai pemuda cara, perancang strategi pembelajaran dan pencetus inovasi yang mampu merangsang pemikiran kritis serta kreativiti murid.
Yang keempat, kepentingan kemahiran komunikasi murid di mana setiap murid mempunyai perlu dilatih kemahiran berkomunikasi untuk menyampaikan idea dan bercakap di hadapan khalayak yang ramai supaya mereka mampu membina keyakinan diri, kepimpinan serta keterampilan diri dalam menyampaikan sesuatu idea dengan lebih berkesan. Yang kelima, isu murid kurang yakin bersuara di mana masih terdapat murid yang kurang berani menyampaikan pendapat secara terbuka kerana kurang pendedahan dan peluang dalam aktiviti pengucapan awam di sekolah. Ini antara 3 kurang punca utamanya adalah kurang pendedahan kepada aktiviti pengucapan awam, kurang peluang untuk berlatih berkomunikasi dan yang ketiga ialah kurang ataupun tiada ruang atau platform yang tidak menarik untuk mereka dimanfaatkan untuk meyakinkan diri mereka untuk tampil ke hadapan dan bersuara. Dan yang keenam, melalui pelaksanaan projek Speakers Corner ataupun sudut pidato ini iaitu projek Voice of Tomorrow menyulam bicara memperkasa potensi suara muda yang dilaksanakan melalui penghasilan ini sebagai satu ruang untuk murid berlatih berucap, berkongsi idea dan membina keyakinan diri mereka dengan lebih baik. Antara isu yang telah dikenal pasti adalah terdapat 6 isu utama yang telah dikenal pasti dalam pelaksanaan projek ini. Maka, selepas saya mengenali isu, saya telah mencari solusi yang terbaik dan mewujudkan impak yang memakna sepanjang penghasilan projek inovasi saya. Okay, yang pertama, isu utamanya adalah didapati tahap keyakinan murid masih berada di kategori yang sangat rendah di mana segelintir murid kurang yakin untuk bercakap dan menyampaikan idea di hadapan khalayak ramai. Walhal murid kurang berani tampil ke hadapan kelas untuk menjawab soalan, memberikan pandangan ataupun membuat pembentangan hasil pembentangan yang telah mereka menyiapkan. Keadaan ini telah menyebabkan penglibatan murid dalam komunikasi dua hala semasa PDP menjadi sangat terhad dan kurang aktif. Yang kedua, di mana murid takut untuk melakukan kesalahan. Di mana saya sendiri mendapati segelintir murid di SK Mahmud lebih selesa mendiamkan diri kerana mereka takut melakukan kesalahan ketika bercakap. Dan murid kurang yakin terhadap kebolehan diri sendiri walhal murid tersebut pandai berbahasa, telah menguasai 3M dengan sangat baik tetapi kurang yakin untuk tampilkan diri ke hadapan untuk menyampaikan pendapatnya. Situasi ini memberi kesan yang sangat mendalam terhadap perkembangan kemahiran komunikasi dan pembinaan keyakinan diri murid dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, persekitaran sudut sedia ada sangat kurang kondusif di mana ruang sedia ada di sekolah dilihat kurang sesuai untuk jadikan medium interaktif bagi menggalakkan komunikasi murid. Persekitaran yang suram, kurang ceria dan kurang elemen visual menyebabkan murid kurang tertarik untuk menggunakan ruang tersebut. Dan ruang tersebut juga tidak mempunyai identiti khusus sebagai tempat untuk murid berkongsi idea ataupun menjalankan aktiviti pengucapan awam yang lebih menarik. Yang keempat, keperluan transformasi ruang pembelajaran di mana pembelajaran abad ke-21 memerlukan persekitaran yang kreatif, interaktif dan mampu merangsang minat murid. Namun, ruang pembelajaran yang menarik dapat menggalakkan murid untuk lebih aktif berinteraksi dan berkomunikasi. Ruang sedia ada sangat kurang kondusif, kurang menarik dan kurang menggalakkan murid-murid untuk datang ke ruang tersebut. Maka, transformasi ruang itu perlu dilakukan bagi mewujudkan suasana yang lebih ceria, selesa, mampu menarik minat murid dan bermakna. Yang kelima, penguasaan komunikasi di bahasa masih perlu diperkukuhkan di mana selaras dengan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris MBM MBI menuntut murid untuk menguasai kedua-dua bahasa ini secara seimbang. Namun masih terdapat murid yang kurang yakin untuk bertutur dan menyampaikan idea menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris secara terbuka. Keadaan ini menunjukkan perlunya satu medium, satu ruang, satu platform yang dapat membantu murid membina kemahiran komunikasi di bahasa secara lebih santai dan menyeronokkan. Yang keenam, keperluan medium pengucapan awam yang lebih interaktif di mana murid menggunakan ruang khas ataupun sudut khas untuk berlatih bercakap, berkongsi idea dan menyampaikan pendapat secara positif. Dan dengan projek Voice of Tomorrow menyulam bicara memperkasa potensi suara muda,
Melalui penghasilan speaker sekolah dan gabungan studio pidato ini dilihat sebagai satu medium yang sesuai untuk meningkatkan keyakinan dan kemahiran komunikasi murid. Projek ini diharapkan dapat melahirkan murid yang lebih berani bersuara, berani bertampil ke hadapan, mempunyai keterampilan yang tinggi dan mampu berkomunikasi dengan yakin pada masa hadapan. Kini kita beralih kepada inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu nama inovasi saya ialah Voice of Tomorrow menyulam bicara memperkasa potensi suara muda. Bentuk inovasi ini adalah penghasilan speaker sekolah ataupun sudut pidato sebagai ruang komunikasi interaktif untuk murid. Fokus inovasi ini terbagi kepada 4 iaitu meningkatkan kemahiran komunikasi murid, membina keyakinan diri untuk bercakap di hadapan ramai, menyokong penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris selaras dengan dasar MBM-MBI dan yang keempat mewujudkan ruang pembelajaran abad ke-21 yang lebih ceria, aktif dan bermakna. Elemen inovasi yang difokuskan kepada 4 iaitu ruang fizikal yang ditransformasikan daripada kurang menarik ke menjadi lebih interaktif. Yang kedua, aktiviti pengucapan awam seperti pidato spontan, perkongsian idea, pembentangan kreatif dilakukan. Penggabungan penggunaan elemen visual, warna, slogan, mikrofon, podium dan bahan rangsangan yang menarik digunakan agar untuk menggalakkan lagi ruang itu tersebut kepada murid. Ruang yang lebih kondusif kepada murid. Dan yang keempat, penggabungan elemen didik hibur, komunikasi, kreativiti dan pembelajaran aktif. Kerana matlamat utamanya adalah dalam platform ini, dalam inovasi saya adalah untuk melahirkan murid yang berani bersuara, yakin berkomunikasi, mampu menyampaikan idea yang lebih berkesan sekaligus mempunyai satu ruang, satu platform, satu medium yang sesuai di sekolah untuk mereka berkongsi idea mereka dengan lebih berani. Nilai kreativiti yang dilihat dalam mencipta ruang ini adalah antara aspek kreativiti dalam projek ini adalah mengubah ruang yang sedia ada yang kurang menarik kepada satu sudut komunikasi yang lebih ceria, positif dan sangat berfungsi. Menggunakan konsep visual yang sangat menarik seperti warna yang ceria, slogan motivasi, ikon komunikasi dan elemen pentas mini yang sesuai dan menggabungkan aktiviti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu ruang dua bahasa dan sekaligus menjadikan ruang untuk murid menyampaikan idea secara kreatif melalui pidato, perkongsian pendapat dan pengucapan spontan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan di elemen kreatif yang boleh ditonjolkan sepanjang penghasilan inovasi ini adalah konsep suara muda masa depan negara diaplikasikan ke dalam sudut ini di mana mempunyai satu papan inspirasi, kad topik spontan yang telah disediakan, ada sudut ataupun banner yang terhiaskan mempunyai mikrofon atau replika pentas mini, ruang idea saya, suara kita dan juga mempunyai aktiviti mini interaktif. Dan juga disediakan ruang kreatif, komunikasi aktif, inspirasi tanpa batasan dengan pengaplikasian elemen didik hibur, komunikasi, kreativiti dan pembelajaran aktif kepada murid. Dan aktiviti yang menarik yang dilaksanakan adalah 1 minute iaitu di mana murid boleh cabar diri mereka bercakap selama 1 minit, speak up challenge iaitu berani bersuara, berani berjaya, pidato spontan, topik spontan yang telah disediakan dalam bentuk kad spontan yang menggalakkan murid untuk berfikir secara spontan dan melahirkan idea pendapat mereka secara spontan. Dan yang keempat ialah bicara inspirasi di mana guru-guru ataupun murid-murid boleh mengkongsikan apa jua perkara yang memberikan mereka inspirasi ataupun semangat di mana kongsi inspirasi sebar semangat. Dan dari aspek kebolehkelaksanaan pula, mengapa projek ini boleh dilaksanakan di sekolah? Kerana projek ini boleh dijalankan tanpa kawasan sekolah, tanpa memerlukan ruang yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan yang digunakan mudah diperoleh dan kosnya yang sederhana. Dan aktiviti ini boleh dilaksanakan secara berperingkat sepanjang tempoh internship. Dan diingatkan lagi, aktiviti ini boleh diteruskan juga oleh pihak sekolah berdasarkan kesesuaian jadual sekolah. Okay. Yang keempat, projek ini sesuai untuk semua murid sekolah rendah, tidak kira daripada tahap 1 sehingga tahap 2, khususnya murid yang memerlukan latihan keyakinan diri untuk tampil ke hadapan dan bersuara. Dan yang kelima, projek ini masih boleh diteruskan oleh pihak sekolah selepas saya walaupun telah tamat tempoh internship.
Okay. Dan tempoh pelaksanaan projek ini terbahagi kepada 5 iaitu perancangan awal projek diikuti dengan penyediaan bahan dan reka bentuk sudut, transformasi ruang speakers corner, pelaksanaan aktiviti pengucapan awam dan yang terakhir adalah perasmian dan penggunaan rasmi ini secara rasmi. Okay. Dan ini telah dilaksanakan secara sistematik supaya dapat memberi impak yang maksimum kepada semua komuniti sekolah. Dari aspek nilai keusahawanan dan nilai tambah, nilai keusahawan, mari kita lihat di aspek nilai keusahawan terlebih dahulu. Di nilai keusahawan pula, murid belajar membina keyakinan untuk mempromosikan idea. Murid juga dilatih untuk menyampaikan pendapat dan idea dengan lebih jelas dan meyakinkan. Dan murid dapat mengembangkan kemahiran komunikasi yang penting dalam kepimpinan dan kejayaan masa hadapan. Projek ini menggalakkan murid untuk berfikir secara kreatif, berani mencuba dan berani tampil ke hadapan. Nilai tambah kepada sekolah pula di mana ini telah menambah satu ruang pembelajaran interaktif yang menarik di sekolah. Yang kedua, mewujudkan identiti baru kepada sudut pengucapan awam. Yang ketiga, menyokong pelaksanaan MBM/MBI melalui komunikasi diri bahasa. Dan yang keempat, membantu guru bahasa Melayu, walhal guru bahasa Inggeris ataupun guru STEM juga untuk menjalankan aktiviti PDPC yang lebih aktif dan menyeronokkan. Dan yang terakhir, memberi impak jangka panjang kepada budaya komunikasi murid. Nilai tambah kepada murid pula di mana ini dapat membantu murid-murid SK Mamud untuk meningkatkan keyakinan diri untuk tampil ke hadapan dengan lebih berani, lebih baik. Yang kedua, mengasah kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan lebih lancar dan lebih teratur. Yang ketiga, membina keberanian menyampaikan idea dengan lebih berani. Dan yang keempat, melatih kepimpinan dan keterampilan diri. Dan yang kelima, menggalakkan lagi komunikasi dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oleh itu, boleh saya katakan Speakers Corner ini ataupun Voice of Tomorrow telah mampu melahirkan bukan sekadar sudut sahaja tetapi platform, medium yang sesuai untuk membina keyakinan, kemahiran dan masa depan murid. Dari aspek pelaksanaan pula terbahagi kepada 9 pelaksanaan daripada fasa permulaan, fasa pelaksanaan kepada fasa akhir, di mana fasa awal pertama iaitu perancangan awal projek di mana saya telah mengenal pasti isu, keperluan dan objektif projek terlebih dahulu. Kemudian, saya telah merancangkan satu konsep kertas kerja iaitu Voice of Tomorrow menyulam bicara memperkasakan potensi suara muda dan menyusun strategi pelaksanaan projek mengikut tempoh internship. Kemudian, saya melakukan perbincangan dan mendapatkan kelulusan pihak sekolah terlebih dahulu di mana saya berbincang dengan mentor saya iaitu Cikgu Syafiq yang merupakan GPK kurikulum sekolah. Kemudian berbincang dengan pentadbir sekolah yang lain iaitu GPK kurikulum, GPK Hal-Ehwal Pelajar, GPK kurikulum iaitu mentor saya sendiri dan juga dengan guru besar untuk mendapatkan kelulusan dan sokongan projek walhal mereka lagi membantu dalam memberikan tunjuk ajar, bimbingan sepanjang proses perbincangan dan kelulusan pihak sekolah. Dan mereka juga telah memberikan pelbagai pandangan serta cadangan daripada di fasa pelaksanaan, di fasa penyediaan dan memastikan projek itu sesuai dengan keperluan murid dan persekitaran SK Mahmud. Ketiga adalah pemilihan ruang di mana saya telah mengenal pasti ruang yang sedia ada yang sesuai untuk dijadikan satu ruang yang lebih menarik yang sesuai dengan projek internship saya dengan menilai keadaan ruang sedia ada dari aspek kesesuaian, keselamatan, inovasi, kreativiti dan potensi penggunaan dan memilih ruang yang mudah diakses oleh semua murid dan guru. Yang keempat adalah penyediaan bahan di mana menyediakan bahan hiasan, banner, elemen visual, slogan motivasi dan bahan rangsangan dan menyediakan bahan sokongan seperti kad topik, papan inspirasi dan sudut idea yang menyusun keperluan bahan mengikut fungsi dan konsep projek. Yang kelima adalah transformasi ruang yang di mana komuniti sekolah seperti guard, seperti penjaga sekolah, pengawal keselamatan sekolah, tukang bersih, ibu bapa saya sendiri, Persatuan Ibu Bapa Guru dan Sekolah SK Mahmud turut membantu dalam membersihkan, menyusun, menyediakan ruang yang dipilih dan menghias ruang dengan warna, visual dan elemen yang baik sekaligus membentuk identiti Voice of Tomorrow sebagai satu ruang yang ceria, kondusif dan lebih makna.
Kemudian, melakukan integrasi aktiviti di mana melaksanakan aktiviti seperti pidato spontan, perkongsian idea, pengucapan kreativiti yang menggalakkan murid SK mahu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris secara aktif dan mengintegrasikan elemen didik hibur, pembelajaran aktif dan komunikasi dua hala. Dan yang ketujuh adalah perasmian projek di mana pihak guru besar iaitu Encik tersebut telah merasmikan projek pihak pentadbir sekolah. Saya minta maaf. Di mana perasmian projek ini telah dilakukan oleh pihak pentadbir sekolah sebagai satu tanda simbolik penggunaan rasmi sudut tersebut. Dan ini merupakan satu cara untuk memperkenalkan fungsi dan tujuan sudut kepada warga sekolah sekaligus menggalakkan semua guru dan murid SK Mahmud menggunakan ruang tersebut secara berterusan. Kemudian, diikuti dengan penilaian dan dokumentasi di mana menilai tahap penglibatan murid dalam aktiviti pengucapan awam, mendapatkan maklum malas daripada guru dan murid, mendokumentasikan pelaksanaan projek melalui gambar, video, laporan dan catatan pemerhatian, dan yang terakhir adalah refleksi penambahbaikan di mana membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan pelaksanaan projek, mengenal pasti aspek yang boleh ditambah baik dari segi ruang, aktiviti dan pelibatan murid, dan yang terakhir, merancang cadangan penambahbaikan agar projek ini dapat digunakan dan diteruskan secara berterusan pada masa hadapan. Keberkesanan ataupun bukti hasil projek Voice of Tomorrow menyulam bicara memperkasa potensi suara muda dapat dilihat daripada 5 impak utama, iaitu yang pertama, peningkatan keyakinan murid untuk tampil bercakap di hadapan khalayak ramai. Malah, segelintir murid yang kurang keyakinan diri atau suka menyembunyikan diri menunjukkan keberanian sangat tinggi untuk berkongsi idea dan pendapat selepas berkongsi idea ataupun selepas mengikuti latihan di projek Voice of Tomorrow menyulam bicara dan berperkasa potensi suara muda. Kemudian yang kedua, penglibatan murid lebih aktif di mana murid lebih terdorong untuk menyertai aktiviti seperti pidato spontan, perkongsi idea, dan ini telah menggalakkan komunikasi dua hala semasa PDP menjadi lebih aktif. Yang ketiga, ruang lebih ceria dan berfungsi di mana ruang sedia ada berjaya ditransformasikan menjadi satu sudut ruang yang lebih menarik yang melahirkan persekitan yang lebih ceria dan kondusif menarik minat murid untuk menggunakan ruang tersebut dengan lebih efisien. Yang keempat, sokongan kepada dasar MPM dan MBI di mana projek ini sangat menyokong kepada penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dua bahasa ini secara lebih seimbang. Malah murid diberi peluang untuk bertutur dan menyampaikan idea dalam kedua-dua bahasa dengan lebih baik. Aktiviti bahasa juga mampu membantu memperkukuhkan kemahiran komunikasi murid dengan lebih baik. Dan yang kelima, ini merupakan bukti dokumentasi projek di mana pelaksanaan projek ini telah didokumentasikan melalui gambar, video dan laporan. Dan maklum malas guru dan murid menunjukkan projek memberi impak positif di mana sudut ini boleh digunakan secara berterusan oleh semua warga sekolah. Di sudut refleksi dan penambahbaikan iaitu di penghujung ini, saya ingin memberikan refleksi di mana projek ini berjaya mewujudkan ruang komunikasi yang lebih ceria dan interaktif. Murid diberi peluang untuk berani bercakap, berkongsi idea dan menyampaikan pendapat. Aktiviti pengucapan awam membantu murid meningkatkan lagi keyakinan diri murid dan sudut ini berjaya menyokong penguasaan murid dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris melalui komunikasi dua bahasa. Dari segi penambahbaikan pula, guru-guru bahasa Melayu walhal bahasa Inggeris boleh menambah kad topik spontan yang sedia ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris supaya murid dapat mengkaji lebih banyak topik yang menarik. Yang kedua, menyediakan jadual penggunaan speaker sekolah secara berkala agar sudut tersebut digunakan secara berterusan. Yang ketiga, mengadakan aktiviti mingguan seperti 1 minute talk, speak up challenge di sudut tersebut. Dan yang keempat, boleh menambah code wall ataupun papan pencapaian supaya menggalakkan lagi banyak murid untuk menyertai dan untuk berkomunikasi dalam dua bahasa ini dengan lebih lancar sekaligus menambah lagi bahan visual interaktif digital supaya dapat memberikan elemen ataupun pengintegrasian elemen didik hibur di sepanjang penggunaan Voice of Tomorrow dalam bicara memperkasa potensi suara muda ke arah cemerlang gemilang terbilang untuk
kecemerlangan SK Mahmud. Kesimpulannya, projek ini memberi impak positif kepada seluruh murid dan sekolah, dan dengan penambahbaikan berterusan dan konsisten, sudut ini dapat menjadi satu ruang komunikasi yang bukan hanya menjadi ruang komunikasi yang biasa-biasa saja, tetapi ruang komunikasi yang lebih bermakna dan berkesan. Sekian, terima kasih.